Rajah 3 menunjukkan sebuah kereta model A berjisim 420 kg yang bergerak pada hal laju 12 meter per saat, bertembung secara tidak kenyal dengan kereta model B berjisim 360 kg yang pegun. Berapakah ketinggian maksimum H yang dicapai oleh gabungan kereta model A dan B? Soalan ini mahu kita tentukan ketinggian H yang boleh dicapai oleh gabungan dua kereta model yang ditunjukkan. Untuk menjawab soalan ini, kita guna prinsip keabadian momentum yang menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran tanpa penglibatan daya luar. Berdasarkan pada prinsip keabadian momentum, MA darab UA tambah dengan MB darab UB sama dengan MA VA tambah MB VB. Oleh kerana ia adalah pelanggaran tak kenyal, kita boleh tulis semula persamaan itu menjadi MA UA tambah MB UB sama dengan jumlah jisim bagi kereta-kereta tersebut, iaitu MA tambah MB darab dengan hal laju V, di mana dua kereta tersebut bergabung dan berkongsi hal laju yang sama selepas perlanggaran. Kemudian, kita masukkan nilai-nilai dalam persamaan ini. Jisim bagi kereta A 420 darab dengan hal laju awal kereta A iaitu 12 tambah dengan jisim kereta B 360 darab dengan hal laju awal kereta B ialah 0 sama dengan jumlah kedua-dua kereta iaitu 420 tambah 360 darab dengan hal laju akhir bagi kedua-dua kereta tersebut. Maka kita dapat tentukan hal laju bagi gabungan dua kereta berkenaan, di mana hal laju akhirnya ialah 6.5 meter per saat. Dengan nilai hal laju ini, kita boleh tentukan tenaga kinetiknya dengan menggunakan rumus tenaga kinetik, iaitu tenaga kinetik sama dengan setengah darab dengan jisim M darab dengan hal laju V kuasa 2. Berdasarkan pada prinsip keabadian tenaga pula, tenaga kinetik yang lesap semasa kereta itu mendaki landasan bercerun bertukar menjadi tenaga keupayaan graviti yang boleh ditentukan dengan menggunakan rumus tenaga keupayaan, iaitu tenaga keupayaan sama dengan jisim darab graviti darab ketinggian. Berdasarkan kepada prinsip itu, kita boleh katakan semua tenaga kinetik telah bertukar menjadi tenaga keupayaan apabila kereta itu tiba pada kedudukan tertinggi. Maka, kita boleh hubung kaitkan tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan seperti berikut. Tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan, di mana tenaga kinetik iaitu setengah jisim darab hal laju kuasa 2 sama dengan tenaga keupayaan iaitu jisim darab graviti darab ketinggian. Kemudian, kita masukkan semua nilai ke dalam persamaan ini untuk tentukan nilai ketinggian H. Setengah darab dengan jumlah jisim 420 tambah 360 darab dengan hal laju 6.5 kuasa 2 sama dengan jumlah jisim 420
tambah 360 darab dengan graviti 9.81 darab dengan ketinggian H. Maka kita boleh tentukan nilai H iaitu 2.1 meter. Ini adalah ketinggian maksimum yang boleh dicapai oleh gabungan dua kereta A dan B tersebut. Dan jawapannya ialah B.